Ya. Matlamat kita lah di sini supaya tuan-tuan di peringkat lapangan dapat menyampaikanlah apa yang kita sasarkan untuk tahun 2012. Jadi dekat sini kita nak tuan-tuan dari segi tahap keyakinan tuan-tuan lah dekat peringkat lapangan. Mungkin tuan-tuan pernah berhadapan dengan penduduk kampung. Kita tengok dekat sini macam mana tuan-tuan menyampaikan apa benda yang kita ada maklumat. Mungkin kita tahu ilmu yang kita ada sekarang ni, tapi bila tahap penyampaian tu macam mana? Mungkinlah kalau kita berceramah, kita boleh kata contohlah macam ni kita berceramah. Kita ceramah ni mungkinlah boring, tak ada bagi kita duduk kat belakang ni naik mengantuk. Betul macam tu lah. Kita kalau boleh ni, kalau dalam kita beri satu info ni, kalau boleh kita cubalah untuk kita mengembirakan orang-orang yang ada dalam majlis. Okey. So maknanya dekat sini kalau tuan-tuan faham lah dari segi teori pembangunan pun dalam satu bulan tu kalau tuan-tuan faham tak semua yang akan terima apa benda yang kita cuba sampaikan. So maknanya dekat sini kita harapan kita dekat sini apa yang kita cuba sampaikan kalau 50 orang dapat, contohlah saya bagi dekat sini kalau kita panggil untuk buat khusus 15 orang. So kalau sekurang-kurangnya yang 10 orang yang menggambarkan apa benda yang kita nak sampaikan, maknanya tercapai lah audiens kita. Okey, walaupun 5 orang tu lagi mungkin dia dengar, mungkin balik, mungkin dekat sini mungkinlah dia tak akan amalkan, mungkin dia balik bercerita apa benda yang diamalkan. Semuanya mungkin orang yang dengar cerita akan amalkan apa benda teknologi yang kita buat. So dekat sini saya harap kita dekat sini kena berusaha lah agar kita punya memperkasakan tahap pembangunan kita mencapai satu tahap yang lebih tinggi lah supaya menjadi sebuah visi yang berprestasi tinggi. Okey, saya pun hari ni kalau nak ikut mood pun memang mood meeting lah. Kalau tuan-tuan mood meeting ni pakaian meeting sebab saya kena pergi suarat PRD. Tapi ikut kalau pelan sentencingnya patutnya kalau ikut perancangannya pagi ni saya dengan pihak N akan ke pejabat hutan dulu, tapi terpaksa ditukar semalam last minute pegawai daripada perhutanan dia minta tukarlah ke dalam 11. So maknanya kesempatan yang ada masa mungkinlah keketuaan daripada Allah SWT hari ini kita dapat berjumpa awal pagi, mungkin diaturkan macam ni. So mungkin lepas ni ada program lain, so mana-mana dapat kita berjumpa. Okey, so saya tanpa peninggal masa lagi lah, saya serahkan saya serahkan kepada Mr. Fajil untuk majlis seterusnya.